Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila hidup hendak selamat, tuntutlah ilmu dunia akhirat. Apabila hidup hendak senonoh, tuntutlah ilmu dekat dan jauh. Apabila hidup hendak bermarwah, menuntut ilmu janganlah lengah. Supaya hidup beroleh berkah, tuntutlah ilmu di jalan Allah. Encik-encik, puan-puan dan tuan-tuan, kembali kita bersua dalam majlis literasi budaya Melayu yang mana pada hari ini kita masih meneruskan bacaan kita, iaitu membaca sebuah buku yang berjudul Tunjuk Ajar Melayu dalam pantun, gurindam, seloka, syair dan ungkapan. Buku ini digubah oleh Datuk Haji Tenas Effendi, yang mana pada hari ini kita telah pun sampai kepada bab yang keempat, iaitu tunjuk ajar dalam gurindam dan seloka. Pada bab keempat ini terdiri dari 12 bagian, yang mana pada hari ini kita telah pun sampai membaca kepada bab yang ketujuh, iaitu tentang keutamaan menuntut ilmu pengetahuan. Berikut ini adalah ringkasannya. Ilmu pengetahuan amatlah penting dan dipentingkan dalam kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan menjadi alat utama untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan kemuliaan di akhirat. Di dalam ungkapan dikatakan, dengan menguasai ilmu pengetahuan, dunia akhirat beroleh keberkahan. Melalui ilmu pengetahuan, banyaklah manfaat yang didapatkan. Supaya hidup tidak terlantar, tuntutlah ilmu secara benar. Supaya hidup tidak melarat, tuntutlah ilmu sebelum terlambat. Supaya hidup beroleh kemuliaan, ilmu dituntut, hendaklah diamalkan. Apabila hidup tidak berilmu, duduk bingung, tegak termangu. Apabila tak mau menuntut ilmu, mudanya bebal, tuanya dungu. Apabila enggan menuntut ilmu, lambat laun mendapat malu. Menuntut ilmu berlalai-lalai, banyaklah kerja yang terbengkalai. Apabila dada tidak berisi, masuk gelanggang tentulah lesi. Apalah tanda orang yang malang, ilmu tak ada, akal pun kurang. Apa tanda kayu yang rindang, dahannya rampak, bercabang-cabang. Apabila Melayu terpandang, ilmunya tidak alang kepalang. Kalau perahu sudah melaut, layar terkembang berpantang surut. Kalau ilmu sudah dituntut, dicabar orang, janganlah takut.